Okey, esok kita orang awal pagi sebelum subuh dalam pukul 5 atau 5.30 nak gerak dah balik kampung. Makan dulu malam ni kat mamak sebab dapur dah close dah buat cuci bersih semua. Jadi makan kat mamak je malam ni. Okey, ni kita orang mula dah masuk highway nak balik kampung. Masa ni dah lepas subuh lah, lebih kurang 6.30 lebih macam tu, dekat pukul 7 macam tu. Tapi gelap lagi. Nanti kita orang akan berhenti rehat sekejap. Lepas tu mungkin breakfast dekat R&R Tapah lah plan dia. Ni R&R Berang. Masih tak berapa cerah lagi, matahari baru nak terbit. Lepas tu kita sambungkan perjalanan bila hari dah terang sikit. Lepas tu nanti sampai R&R Tapah kita akan berhenti sarapan. Okey, dah sampai R&R Tapah. Jom kita breakfast dulu, rehat-rehat kejap. Tadi gerak awal pagi lepas subuh, masing-masing kata sejuk. Aircon kereta ni memang betul-betul sejuk. Kereta sewa ni, tu yang dua beranak ni berjaket bagai. Ni sebenarnya jalan nak keluar daripada rumah Abah. Nak keluar ke jalan besar. Ni kita orang sampai tadi, duduk sekejap. Lepas tu kita orang nak keluar semula, nak pergi ke Pekan Batu Kurau, nak cari ATM, nak tekan duit. Kerana duduk kat kampung ni kalau nak kena cash je lah kan, senang nak urusan, nak beli tu ni. Jadi ni on the way nak keluar lah daripada dalam, boleh lah bawa tenor, tak sanggup dah. Boleh, tenor boleh luar kan. Kita nak pergi Batu Kurau. Kita orang masing-masing lapar tau ni. Belum sempat buat apa-apa. Sampai-sampai terus ingat nak pergi kedai lah kan, nak cari makanan sikit. Tapi perlukan cash. Jadi kita orang pun ingat pergi Batu Kurau je lah, pergi BSN. Bagi itu aku. Nampak? Kat Arena Batu Kurau. Betul lah. Arena Batu Kurau. Kita orang beli dekat orang dia tepi jalan, kuih, daun-daun, makanan kereta je. Sebab dah kelaparan. Muhammad pun ada. Ini yang nak beli. Macam-macam. My favourite kuih, cara berlauk. Ini tahu berlauk. Lepas tu ada beli karipak besar, karipak gergasi. Yang tu bawa balik kat rumah. Okey, ni dah macam petang sikit lah. Dekat-dekat nak petang lah. Dah selesai masa makan tengah hari. Kita orang lepak lah, layan buah-buahan tempatan. Sekarang ni musim buah. Semua daripada pokok sendiri. Okey, dah puas makan durian, makan rambutan tadi. Kita suruh dia orang ni petik pula lagi buah rambutan.
Nanti pergi cari durian lagi. Kalau ada yang luruh. Masa ni petang. Baru lepas hujan. Ini tangguh bunyi. Kepala nak tuk mana? Siapa yang ambil lah? Baru ambil lah. Yo, 20 tahun. Okay, lepas dah ambil rambutan, Muiz dengan Abah pergi cari durian. Banyak. Best ni. Okey. Tu, satu. Baru. Joy. Dah kumpul tu lah. Banyak belum turun lagi. Last kali aktiviti petang, naik motor, ronda-ronda kampung. Ronda kampung sambil menikmati view cantik, hijau, gunung, pokok-pokok. Ni masa ni berkabus je ni sebab kan lepas hujan. Handbrake. Okay, lebih kurang pukul 9 malam masa ni kita orang nak keluar pergi ke gerai burger Abang Gani dan Alung. Family punya jugalah kan. Dia orang jual burger. Jadi nak pergi cari burger. Kat kampung ni malam gelap gila, tengok tak nampak apa, harapkan lampu kereta je. Ini kalau suruh jalan kaki seorang-seorang, minta maaf lah. Lampu bawah. Dah sampai gerai burger Alung. Alah, tak pernah. Okay, kita orang dah order burger tapi memandangkan Alung sangat-sangat busy kerana masa ni kan cuti sekolah. Lepas tu hujung minggu, musim buah-buahan. Jadi ramai orang balik kampung kan. Jadi Alung punya burger pun laku keras. Kita orang pergi order tadi, dia bagi tahu lambat sebab semuanya datang order 10, 15, macam tu. 8 order banyak-banyak kan. Jadi kena tunggu lama. Kita orang lepak lah dulu kedai makan kat sebelah gerai burger Alung. Oh, Dek, jadi cashier ke? Okey, dah lepak kat situ. Kedai makan tu lama sikit. Tengok kat gerai Alung ni pun dah Pak Ngah dah datang dah nak bantu ni bawa cucu dia yang comel ni. Jadi cashier. Kita orang pergilah lepak dekat gerai burger Alung tu pula nak tunggu burger kita orang. Ini semua sos boleh dalam. Janganlah mama tengok ikut. Kenapa burger? Minggu bagi dia kena. Abang duduk kampung seminggu bagi dia kenal. Betul bagus lah. Okey, dah kenyang makan burger, kita balik tidur lah. Besok hari kedua aktiviti lain pula. Dah. Okey, pagi hari kedua di kampung, mula-mula pergi kutip dululah apa yang boleh dikutip. Ni Abah dengan Muiz dengan Pak Ngah Muiz ni
nak pergi kutip nenas. Nenas dah masak kat pokok semuanya, dah kuning-kuning dah. Ni confirm manis sedap ni. Nanti lepas ambil nenas mungkin tengok durian sikit kalau ada buat makan. Bro, MD2. Dia macam MD2. Tapi bukan. Dia rasa dia manis macam MD2. This. Oh, ni kecil lagi. Baru keluar. Ini dah ni. Tak ada. Wah. Tak dia nak. Ya. Ya. Lari pula je. Dia mengambil gambar dia. Malulah tu. Malulah tu.
Atuk. Tepi lah ada Muiz. Muiz tepi. Salam atuk. Tadi cantik, tadi tinggi. River balik lah. Tapi jalan tadi kita fikir je, kenapa kita sedap ni. Jalan tadi tenang. Anak bawa masuk. Lepas ni mana? Dia lawa dah. Yo. Sungai atas sungai. Kat bawah ni sungai. Kat atas ni sungai. Sungai. Di atas tempat kita berdiri ni sungai. Sungai atas sungai. Di dalam sungai. Tahun dibina 1936. Tua dah ya. Tua sangat-sangat. Ni sungai yang bawah. Ni sungai yang atas. Sungai yang atas ni mengalir terus. Terus menyeberangi sungai yang bawah. Namanya sungai di atas sungai. Warung Buluh Perindu. Bestnya layan makan kat sini. Si ada pokok buluh tepi sungai. Sikit orang. Mana?
Yelah ready lah ni.